Sekali lagi. Ya, cari jaket lagi. Abang habis kita bagi dengan harga yang istimewa RM79 untuk anda. Hai abang, kuman abang. Dia punya jam memang ramai. Kebiasaan lah, kebiasaan orang ni memang ke sana, dekat sini memang ada beragam jenis pakaian Melayu. Tapi nak buat apa, sedikit niaga selepas musibah banjir lanjut. Ni dah. Hai, Assalamualaikum guys. Jumpa lagi bersama saya di channel Next Hari guys. Hari ni pukul 11, tepatnya Isnin malam Selasa. Tinggal hitung hari dah nak raya dah. Jadi pada kesempatan kali ni saya nak ajak korang buat jalan ke dalam Pasar Borong. Saya nak explore tu korang macam mana Pasar Borong menjelang 1 minggu last sebelum 1 minggu puasa last sebelum raya lah. Jadi senang cerita, langsung saja kita masuk ke dalam guys. Right, jom. Jadi yang korang nampak dekat jalan memang jam teruk lah. Langsung saja kita eksekusi daripada jalan sini guys. Sampai ke dalam tu macam-macam. Dia nak
Saya rasa suasana dia memang 100% berbeza lah daripada hari biasanya. Layaknya video saya yang sebelum-sebelum ni memang suasana dia tak macam ni lah. Hari ni memang betul-betul meriah lah. Biasanya dia memang tak jam macam ni. Dia punya jalan setapak dekat dalam sini. So hari ni memang alhamdulillah GP baru niaga lah selepas banjir tadi pasal baik daripada yang gunting rambut, jaga pakaian dan juga salon. Saya rasa memang dia punya top. Janji ada bayar. Busy Kita masuk bahagian dalam dia. Oh, lebih kurang. Betul juga. Kita ada jaket lagi. Istimewa. Abang-abang cuci lagi. Yang cari jaket lagi. Abang habis kita bagi dengan harga istimewa RM79 untuk anda. Kita ni ada gerakan macam-macam ada lagi. Bagi scuba lagi dan berbagai-bagai scuba mikro dari gerakan saya. Istimewa untuk anda. Wilayah Ban, Rumah Daban. Dalam 100. Biasanya jalan sini memang aktif dengan kenderaan baik kereta ataupun motor, tapi special nak raya ni diorang tutup daripada pintu masuk sana memang dia tutup. Baju istimewa dari gerakan saya. Murah untuk anda. Okey, seperti harga jalan RM100. Dekat yang 5 ada? Jadi memang semua lengkap lah dekat sini. Start daripada kuih raya
baju, con dan juga lain-lain lah. Korang boleh nampak sendiri lah. Memang kena stop lah. Dia punya jam memang ramai. Kebiasaan lah. Kebiasaan orang ni memang daripada Selangor dia datang. Sorry guys, saya memang tak boleh lambat-lambatkan jalan di pasal dia punya orang ramai. Jadi kita tak boleh jalan slow, nanti terlanggar dengan orang pula. Alright, dia dah habis lorong sini. Dekat sana pun ada lagi tu. Kita akan extend ke sana dan macam inilah suasana dia. Yang biasanya jalan sudah diorang tutup. Nah, dia alihkan ke bahagian sini. Kita akan masuk ke bahagian sana. Belah sana lebih pada barangan karpet, perlengkapan isi rumah lah. Jom kita pergi sana. Alright, saya rasa memang tak perlu kita tunggu sampai ke sana. Dekat sini memang ada beragam jenis pakaian Melayu. Kalau laki 2 pasang RM100 harga offer murah-murah saja. Okey. Jadi kakak abang boleh singgah masuk dulu. Okey, masuk percuma saja. Okey, masuk tak kena bayar, tak kena marah. Okey. Jadi saya akan habiskan ke dalam sana. Saya rasa akan pusing di bahagian dalam sini sajalah. Korang penat jalan nak cari makan dekat sini lah. Dekat dalam sana lebih kepada perlengkapan isi rumah macam kapek, ambal dan juga aksesoris lainnya. Kalau tempat kita start tadi tu lebih pada pakaian ataupun aksesoris yang biasa kita pakai pada hari raya. Nah, ini dia, kita dah masuk ke bahagian kapek.
lebih slow berbanding dekat depan sana. Jadi dekat sini dia punya suasana lebih slow daripada gerai-gerai tempat kita awal mula video tadi. Alright guys, saya rasa kita closing sampai di sini dulu. Sekian dari saya. Terima kasih buat korang dah ikut saya pada malam ni. Jumpa lagi bersama saya next kali di next